Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaidah nak share resepi kuih goyang pedas. Mula-mula sekali kita masukkan tepung ubi, tepung beras, cili powder, kita masukkan juga garam, gula, kunyit serbuk, kita masukkan juga yang telah Kak Zaidah kisar halus ni ya. Saya dah tumbuk sebenarnya ni, jintan, bawang putih, buah keras dan bawang. Ratakan semua. Kemudian bila dah rata, kita masukkan air. Masukkan santan. Dan telur. Okey, kita adun dia ataupun kacau dia hingga dia rata ke semuanya. Dia akan ada sedikit ketulan sebab bawang jintannya kita tumbuk tadi ya. So ada nampak sikit ketulan lah. Tapi tepungnya pastikan tepung dan bahan-bahan lain tergaul rata lah sebelum kita mula menggoreng. Okay, kita panaskan minyak hingga minyaknya panas, dan sambil kita panaskan minyak tu, kita perlu panaskan juga acuannya. Kak Zaidah guna acu yang ini ya. Dia ada a few size acuan ni. Yang ini agak yang kecil sekali lah. Dia ada yang besar sikit dan ada yang sedang dan ada yang besar sedikit. Okay, so kita kita panaskan dulu acuannya supaya adonannya nanti kuihnya tidak melekat pada acuan lah. Okey, dah siap, minyaknya dah panas, kita dah boleh menggoreng kuih kita lah. Okey, boleh dengar bunyinya tu ya. Goyangkan sedikit supaya dia tertanggal dari acuannya. Okey, kita biar dia masak dan kita baru balikkan dia lah. Okey, kita letakkan sedikit daun kari supaya ada bau kari sikit lah pada kuih kita lah. Okey, yang ni dah boleh diangkat. Alhamdulillah, siap dah kuih goyang pedas Kak Zaidah. Okay, ini adalah kudapan yang boleh kita hidangkan nanti waktu raya ataupun waktu hari-hari biasa. So rasanya pedas, so kita nak rasa nak dengar bunyi kerangupan dia. Selamat mencuba.